Okey, kita dah sampai di kilang KTM Zone Test di Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah. So, hari ni inilah video berkenaan dengan ride kami Way Rider dari Kajang dan juga gabungan daripada Johor. Kita ke kilang Zone Test di Kedah. So, alhamdulillah, ride kami ni pada 1 dan 2 hari bulan 2 baru ni. Dan kami berkumpul di Alustar. So, kami bersama-sama kita check in di hotel di sekitar Alustar untuk kita bersama-sama pagi ni untuk ride ke kilang Zone Test. So, alhamdulillah, cuaca cantik pagi ni. So, saksikan video ni seterusnya. So, pagi ni kami semua excited sebenarnya nak ke kilang Zone Test bagi kita melihat sendiri cara pemasangan dan juga komponen-komponen skuter Zone Test. Dan saya percaya bahawa bukan semua dapat masuk kilang untuk melihat sendiri pemasangan komponen-komponen part daripada Zone Test sehingga menjadi sebuah skuter Zone Test. So, hari ni macam biasa kita akan bersama marshal kita Abang Syam untuk lead kita ke kilang Zone Test. So, nak beritahu pasal kita dah masuk kilang ni. So, pihak kilang dia beritahu dia minta kita buat line up motor 2222 di depan gate dia. Okey. Lepas kita dah sampai, kita dah sini. Kita masuk ke depan gate dia. Stop kat sana, line up 2222. Mula secara dapat jadi 3 tak keluar dalam besar. Tapi yang mana yang tadi dia kata satu speaker. Masih jalan tu jalan berjalan luang lah. Ada kampung. So kita boleh buat line up 2222. Kita kalau duduk kita boleh jarak sikit. Okay. Lepas tu once dia dah bagi signal, dia dah naik drone, baru kita masuk. Bila kita masuk, nanti dia beritahu sama ada berarti di sebelah kanan. Okey, kita akan gerak bersama-sama ikut konvoi ke kilang Zone Test. Perjalanan di antara 30 minit daripada hotel yang kita menginap ni. Macam biasa, ride kali ini kita ride bersama-sama had laju kemasaan. Okey, kita teruskan perjalanan pagi ni macam biasa. Okey, sebenarnya kami dah sampai ke Alustar semalam lagi. Jadi kita kali ini kita ride 2 hari lah, 2 hari 1 malam. Jadi semalam kami dah bertolak daripada Kajang. Okey, yang mana Johor mereka akan jumpa kami di Perak. Okey, dan pagi ni daripada Alustar ni kita gerak pada awal pagi. Jadi tak adalah kita terkejar-kejar sebab daripada Kajang ke Alustar ni hampir-hampir 400 kilo kat ni. Okey. Dan ride kali ni semua adalah jenta-jenta daripada Zone Test 350E. Okey, 368G dan 350D. Semua spek daripada skuter Zone Test. Okey, untuk program ke kilang Zone Test kali ini, saya dimaklumkan sebab untuk Vision V1 semua boleh lah. Untuk 350, 368, untuk V1 semua telah pun habis stok. So kali ini kita nak lihat yang V2.
dah tak keluar lagi dah 350E yang macam motor saya ni. Dia sekarang dah keluar 368. 38G, 368D E. Dan akan masuk model yang baru, iaitu 368K. Dia lebih besar sedikit body dia. Okay. Dan kemungkinan untuk V2 ni dah boleh booking. Saya percaya ramai kedai, dealer kedai dah pun ambil booking untuk model V2 kan. Sebab sebelum ni 368G yang V1 habis jual 5,000 unit. So untuk V2 ni, bagi siapa yang belum dapat lagi motosikal, mungkin akan dapat yang V2 lah. Saya percaya harga sama lah, lebih kurang je harga je, lebih kurang. Tak ada kenaikan kan. Harga sama saja. Okey. Okey, kita dah nak sampai ke kilang Zontes. Sebelah kanan ni Okey, kita dah sampai di kilang KTM Zontes di Kedah. Tu kami ramai daripada Kajang dan ke Johor. Terbaik. Selalu boleh masuk YouTuber punya. Betul. Kan selalu kan? Nampak muka Selalu. sikit tak apa. Rider, sebab rider je boleh bawa customer-customer masuk dalam kilang. Cium. Betul tak? Ada betul. dealer lain boleh buat tak? Tak ada. Ada rider. Alright. Kami janji nak bawa bangkau pergi kilang, kami tunaikan. So korang jangan cari dealer lain, carilah rider Kajang. Jangan cari dealer lain. Rider jumpa saya, Zana, ataupun ni Kak Lili, boleh jumpa Kak Lili, ataupun Abang Mizan kalau nak beli motor Zontes KTM. Jangan cari dealer lain dah. Carilah rider. Okey. Dalam pukul 10 sampai. Sampai kilang Eurotech. Ya.
Okay, 3 group. One by one masuk. Okay, so nanti kau pasal beratur dulu. So depan satu group masuk, then sambung 3 group. So apa ni akan bagi sedikit ceramah untuk peraturan lah semasa masuk ke dalam. Okay? Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, nama saya Arifudin. Boleh panggil saya Din. Saya daripada production. So terima kasih dan selamat datang ke Eurotech. Saya dengar lebih kurang 90 orang ke 100 orang juga yang hadir. Terima kasih. So hari ni nampaknya saya seorang yang akan guide kamu masuk ke dalam production. So saya minta untuk buat 3 group lah. No? Boleh tak? Lepas tu dekat dalam peraturan utama dia tak boleh bergambar dan tak boleh rakam video. Saya minta maaf banyak-banyak. No? So untuk gambar dan video nanti boleh minta dekat team marketing lah kot. Dan mereka akan sediakan gambar dan juga video. So peraturan yang lain tu cuma ikut saya. Saya yang akan bawa untuk jalan kat dalam tu. Dan saya minta maaf juga sebab kita tak ada production. Tapi anda semua beruntung sebab anda semua orang yang pertama dapat lihat kita punya DB2. Kita tengah pasang DB2 kat dalam, tengah training untuk proses dan untuk mass production lah. So rasa semua boleh faham lah yang peraturan yang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kami We Rider daripada Kajang bersama dengan We Rider Johor. Kita ke kilang Sontes di Kedah. So kita alhamdulillah dapat kesempatan untuk melihat motosikal Sontes yang terbaru akan keluar 368K E dan juga G. So hari ni kena berperingkat lah untuk masuk ke dalam kilang. So terima kasih pihak kilang Sontes, terbaik. Okay, kami baru lagi sampai pagi. Semalam kita bergerak daripada Kajang, kita tidur di Alostar. Ramai ni, lebih kurang 100 biji. Okay, berbagai spek. So kita lihat barang-barang spare part dan juga gerak kerja pihak Sontes di Malaysia untuk memenuhi permintaan skuter Sontes yang semakin hangat. Okay. Hari ni berangin sikit, cuaca sini agak cerah. Okey, itu saja. Pada mereka yang belum melihat skuter Sontes, dia ada spek 368E, 368G dan K akan masuk selepas saya nanti, insya-Allah. Okey, yang V1 semua dah ada. V2 akan masuk. Dia ada upgrade sikit daripada V1 ke V2 yang sebagaimana kita tahu, dari segi color, dari segi engine, dari segi throttle by wire, ada cruise, auto cruise dan juga exhaust dan beberapa spek lagi lah yang baru. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.